Hello guys, hari ni saya nak tunjuk ini contoh-contoh macam mana keadaan CVT yang kotor. Ini yang paling kotor sekali. Pernah saya jumpa antara yang paling kotor lah, sebab ni OC dia leaking sikit, tapi masih boleh pakai lah, sikit je. Yang ni syah belakang dia berpasir, tapi masih boleh pakai walaupun dia ada perlu diganti lah. Ni secondary dia keadaan agak kotor. Dia punya clutch shoes dah kena getah pasir sikit bagi dia. Ni clutch shoes standard punya memang macam ni, ada isu sikit lah. Dia mudah licin ni sini, especially kalau ada grease pada sini korang letak tu, tak boleh letak banyak. Kadang-kadang bearing ni ada 2 bearing lang. Satu bearing needle bearing, satu ball bearing dalam ni. Kena check kat ni. Biasanya ni yang rosak. Biasa rosak. Kalau kita buka dalam ni, kita buka dulu. Yang ada satu lagi, yang ada 2 seal dalam ni. Ni boleh ganti. Ada spring lah ni. Ni spring kalau untuk orang main racing ni, dekat spring ni lah. Dan ni spring ni, spring ni. Ini spring standard. Ni 800 RPM 800. Yang nak sedap pakai 1000 lah. Tapi kena tukar puli depan lah. Dalam dia ada grease. Grease ni akan diganti. Ni dah mileage dah 10,000 lebih, tapi grease masih ada. Kelebihan pakai grease lithium grease. One formula ni antara yang terbaik lah. Tapi kalau grease ni pun, kalau seal dia tak elok, tak boleh lah. Aku dah tukar motor ni. Dulu customer ni dah hantar aku pakai O-ring Vuitton, warna dia warna coklat. Kalau kita lap grease ni akan nampak warna coklat. Sekarang dah mileage ni dah lebih 20,000 lah dia punya O-ring ni. Tahan juga. Dia punya yang ni pakai Pitts Bike punya di Vuitton kat ni, warna merah ni. Quality dia, high quality lah. Dia punya shaft ni masih elok. Shaft dalam ni nampak tak leaking pun. Kalau dia leaking kawasan ni selalu ada minyak banyak. Kalau lap kau buka macam ni, kau ni masih ada minyak, maknanya dia punya shaft ni dah leaking. Kalau belah dalam sama. Kalau belah dalam ada minyak, ni dah leaking kan. Yang ni pun dah ada minyak ni. Maknanya shaft dalam ni dah leaking. Yang ni okey lagi. Nak kena ganti ni. Buang ni nanti dia senang je. Sebenarnya nak kena letak elok-elok lah. Sebenarnya dia ada barang dia nak push O-ring ni, OC ni, tapi aku pakai tangan je. Boleh juga. Ada setengah-setengah motor tak boleh, dia kena ketuk. Ada setengah motor boleh, macam motor MX boleh, motor MX MVX boleh. Ni basuh cuci lah balik, letak cuci tak grease dalam ni. Dia kena service ni 5,000. Kalau pakai Grab 5,000 lah. Kalau pakai untuk daily pergi kerja, balik kerja biasa tu 10,000 cukup. Tapi yang penting grease ni. Grease ni sama ada pakai original ataupun yang aku saja tadi. Kalau korang nak atas kedai, kalau kedai tu pakai grease bodohnya kan, kau beli grease ni harga dia dalam 40-50. Setiap kali kedai kena aku tukar, bawa grease tu. So kedai pakai grease tu. Grease tu memang tahan lah. Kalau kau lupa servis 10,000 pun tak, grease masih banyak.